Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Yang berusaha Encik Abi Aziz bin Muhammad, Pengarah Institut Aminuddin Baki, Bandar Anstek, Kementerian Pendidikan, Timbalan-Timbalan Pengarah Kanan, Ketua-Ketua Pusat, Ketua-Ketua Jabatan, Yang Berusaha Doktor, Tuan dan Puan warga Institut Aminuddin Baki, warga KPM dan hadirin yang dihormati sekalian. Bersua kita pada pagi ini di mana webinar penyelidikan yang bertajuk Inventory Kepimpinan Pengetua dan Guru Besar, Penyelidikan untuk Pendidikan Berkualiti. Ia ada anjuran daripada Jabatan Penyelidikan Pendidikan, Pusat Penyelidikan dan Penilaian, Institut Aminuddin Baki, Bandar Anstek, Kementerian Pendidikan. Terima kasih atas kehadiran Yang Berusaha Doktor, Tuan, Puan hadirin sekalian. Hadirin yang dihormati, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, saya dengan segala hormatnya menjemput Yang Berusaha Dr. Khairul Anwar bin Abu Uthman untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kalimah puji dan syukur kami rafa'kan atas izin dan inayahmu dapat kami berada dalam webinar bicara penyelidikan tahun 2025. Kami menadah tangan dengan penuh rasa kehambaan, memohon redha dan restumu agar pertemuan ini dilimpahi suluh hikmah dan sinar keberkatan, dinaungi rahmat dan juga keselamatan, dihindari dari segala musibah dan juga kemudaratan. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, berkatilah usaha-usaha kami, ilhamkan kami idea yang bernas, pandangan yang jelas dan keputusan yang waras. Anugerahkanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan kefahaman yang benar. Ya Allah, Ya Rashid, Ya Syakur, kurniakanlah kami kekuatan dan kesihatan untuk kami laksanakan segala tugas yang dipertanggungjawabkan. Terima segala usaha, sumbangan dan khidmat bakti kami sebagai amal ibadah kepadamu. Jadikanlah pertemuan kami dalam majlis ini pertemuan yang dirahmati serta terhindar dari dosa. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan terima kasih atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan ucapan alu-aluan oleh Yang Berusaha Dr. Rizwan bin Jantan, Ketua Pusat Penyelidikan dan Penilaian Institut Aminuddin Baki. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Syabas dan tahniah diucapkan kepada Jabatan Penyelidikan Pendidikan, Pusat Penyelidikan dan Penilaian kerana telah berjaya menganjurkan webinar bicara penyelidikan tahun 2025. Tahniah juga kepada pensyarah yang terlibat dalam menjayakan webinar ini. Usaha murni ini merupakan satu inisiatif akademik yang perlu diteruskan dari masa ke masa. Penganjuran webinar bicara penyelidikan tahun 2025 menunjukkan komitmen yang tinggi IEB berkaitan dengan penyelidikan. Pelaksanaan dan pembudayaan penyelidikan era pendidikan abad ke-21 perlu diutamakan dalam pengurusan pendidikan. Penyelidikan bukan lagi pilihan sampingan
sebaliknya menjadi tunjang utama dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan negara. Tuan-tuan dan puan-puan, pelaksanaan dan pembudayaan penyelidikan dalam pendidikan merupakan satu langkah strategik untuk memastikan sistem pendidikan sentiasa segar, relevan dan responsif terhadap cabaran semasa. Penyelidikan berfungsi sebagai jambatan ilmu yang menghubungkan teori dengan amalan, sekaligus membuka ruang kepada guru, murid dan warga pendidikan untuk berfikir secara kritis serta menyelesaikan masalah dengan lebih berkesan. Pelaksanaan penyelidikan dalam pendidikan dapat dilakukan melalui pelbagai bentuk seperti kajian tindakan, penyelidikan kuantitatif dan kualitatif serta projek inovasi pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, guru boleh melaksanakan kajian tindakan bagi menilai keberkesanan kaedah pengajaran tertentu. Seterusnya, menambah baik pendekatan yang digunakan. Murid pula boleh digalakkan menjalankan penyelidikan kecil dalam bidang sains, teknologi atau sosial sebagai latihan berfikir aras tinggi. Langkah ini secara tidak langsung memupuk budaya inkuiri penemuan dalam kalangan murid. Tuan-tuan dan puan-puan, pembudayaan pendidikan memerlukan sokongan berterusan dari pelbagai pihak pengurusan pendidikan. Usaha kolaboratif semua pihak berkepentingan berupaya untuk menyediakan ekosistem yang penyelidikan di sekolah. Pembudayaan pendidikan dalam pendidikan juga mendorong perkembangan daya kepimpinan dan inovasi. Pemimpin pendidikan, guru dan murid yang terlibat aktif dalam pendidikan akan lebih bersedia menghadapi perubahan kurikulum, teknologi baru dan keperluan pemegang taruh dalam pendidikan negara. Pendekatan ini juga memberi impak besar terhadap kemenjadian murid. Murid pula akan terbentuk sebagai insan yang berpengetahuan, kreatif dan mempunyai kemahiran menyelesaikan masalah. Saya yakin dan percaya usaha ini akan meningkatkan mutu pengurusan, pengajaran dan pembelajaran, malah memberi sumbangan bermakna kepada perkembangan pendidikan negara. Saya berharap agar webinar ini dapat menjadi sumber rujukan utama untuk pemimpin sekolah kerana kejayaan penyelidikan bergantung kepada kerjasama dan komitmen yang berterusan daripada semua pihak. Kerjasama dan komitmen dalam pendidikan di sekolah ini amat penting bagi meningkatkan kualiti kepimpinan dan kejayaan sesebuah sekolah. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Rizwan bin Jantan atas ucapan yang penuh inspirasi tadi. Hadirin yang dihormati, kini tibalah masa untuk kita bersama-sama dalam webinar penyelidikan iaitu Inventory Kepimpinan Pengetua dan Guru Besar Penyelidikan untuk Pendidikan Berkualiti. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan moderator webinar penyelidikan Yang Berusaha Dr. Siti Fairuz binti Mursyid, Ketua Jabatan Penyelidikan Pendidikan, Pusat Penyelidikan dan Penilaian, Institut Amdin Baki Bandar Anstek untuk sesi webinar bersama dua panel jemputan kita. Hadirin sekalian, panel jemputan kami iaitu Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Mat Rahimi bin Yusof, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Pendidikan Universiti Utara Malaysia Sintok Kedah, dan Yang Berusaha Encik Kamarul Zaman bin Ismail, Pegawai Pendidikan Daerah Marang Terengganu. Seterusnya, majlis menyerahkan kepada Yang Berusaha Dr. Siti Fairuz binti Mursyid. Majlis dipersilakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke webinar Institut Aminuddin Baki, Jabatan Penyelidikan Pendidikan.
Bersama saya pada pagi ini yang berusaha Profesor Madya Dr. Mat Rahimi bin Yusof dan Encik Kamaruzaman bin Ismail. Sebelum kita teruskan webinar kita pada pagi ini, saya ingin menjemput panel kita yang pertama, Prof. Dr. Rahimi untuk memperkenalkan diri. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam madani. Terima kasih Dr. Fairuz selaku moderator pada hari ini. Saya Dr. Rahimi Yusof dari Fakulti Pendidikan Universiti Utara Malaysia. Sebelum ni saya juga bertugas sebagai seorang guru, yang mana sekolah pertama saya posting ialah di SK Kenang-Kenangan di pedalaman negeri Sabah dalam daerah Telupit. Kemudian dipindahkan ke SK Seri Tanjung Papak 2 di Bandar Sendakan. Kemudian sekolah terakhir adalah di SMK Penarik Setiu sebelum melangkah ke Universiti Utara Malaysia lah. Dan kini saya menjawat jawatan sebagai pengurusi praktikum keguruan di Pusat Pengajian Pendidikan Universiti Utara Malaysia. Baik, terima kasih Prof. Bagaimana pula dengan Tuan Kamaruzaman? Sila kenalkan diri. Okey, terima kasih Dr. Fairuz. Saya Cikgu Kamaruzaman bin Ismail. Sekarang ini bertugas di PPD Marang selaku PPD. Sebelum ini saya ditugaskan sebagai SIP Plus dan sebelum ini sebagai pengetua di dua buah sekolah, iaitu di SMK Datuk Awan Jabar dan SMK Pengkalan Berangan. Sebelum itu juga seperti biasalah susu galanya sebagai seorang guru, dan insyaAllah itu saja. Baik, terima kasih yang berusaha Tuan Kamaruzaman dan Doktor. Selamat datang sekali lagi saya ucapkan ke webinar penyelidikan. Sebelum kita teruskan ke soalan pertama, boleh saya tanya pandangan Prof dulu untuk berkaitan inventory kepimpinan. Seperti yang kita sedia maklum, tajuk kita pada pagi ini adalah berkaitan dengan inventory kepimpinan pengetua dan guru besar, penyelidikan untuk pendidikan berkualiti. Jadi soalan saya yang pertama untuk yang berusaha doktor, pada pandangan Prof, bagaimanakah tercetusnya idea untuk menjalankan penyelidikan berkaitan dengan inventory kepimpinan PGB yang telah dijalankan sebelum ni? Okey, terima kasih Doktor atas soalan itu. Menariklah untuk dibincangkan bagaimana tercetusnya. Ya. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh tentang inventory ni, kita lihat dulu peranan ataupun fungsi pengetua di sekolah ataupun guru besar di sekolah. Bagi saya, pengetua guru besar adalah bagai pemandu bagaimana nak membawa organisasi itu ke arah kecemerlangan. Namun begitu, hasil daripada kajian literatur yang kami lakukan dan sebagainya, banyak kajian-kajian yang berkaitan dengan kepimpinan, berbagai pimpinan pendidikan, transformasinya, instruksionalnya, autentik dan sebagainya. Tapi hasil pada SLR dan sebagainya, tidak ada satu pun kajian yang ketika itu yang cuba untuk melihat bagaimana inventory, setakat mana kecemerlangan kepimpinan PGB itu sendiri. So daripada jurang-jurang kajian yang kami perolehi pada ketika itu, JPN Terengganu melalui sektor jaminan kualiti ketika itu bersama dengan SIP Plus kan, penggabungan SPS Terengganu, kita merancang, dan juga UMT. Dan ketika itu saya masih lagi di bawah JPN Terengganu, masih lagi kat sekolah, merancang dan berbincang untuk mengadakan kajian inventory kepimpinan ini. So gerak kerja bermula agak lama lah, macam-macam program mesyuarat dan sebagainya, sehinggalah membentuk satu kesepakatan dalam pembinaan soal selidik. Kemudian soal selidik itu pula bukan sekadar bina, tetapi melalui proses-proses tertentu, pengesahan pakar dan sebagainya, kajian rintis dan sebagainya, sehingga melahirkan daripada perbincangan-perbincangan itu, melahirkanlah 3 dimensi utama, iaitu strategis, peneraju dan juga
commercial awareness, kesedaran komersial dalam kalangan pengetua. Dan kita mengambil kira kerangka teoretikal yang dibangunkan melalui kepimpinan transformational leadership untuk membina inventory ini. Akhir sekali apabila berlaku proses-proses yang keabsahan dan sebagainya, kami menjalankan satu kajian rintis dalam kalangan pengetua-pengetua di Terengganu. Dan hasil kajian rintis itu kita melihat analisis keboleh percayaan Alpha Cronbach melepasi tahap yang ditetapkan, dan soalan-soalan yang kami bina itu sebanyak 55 item berjaya disahkan untuk fasa pertama sebelum kita melangkah kepada fasa kedua, iaitu kutipan data sebenar dalam kalangan pengetua-pengetua di negeri Terengganu. Jadi asal usulnya gerak kerjanya bermula daripada tercetusnya ini disebabkan oleh dalam konteks kepimpinan PGB di negeri Terengganu ni, kita nak melihat setakat mana kita sebut tuan kata kompetensi pengetua di negeri Terengganu. Kita dah buat kajian. Saya dah buat SSR sendiri daripada jurnal-jurnal antarabangsa. Saya dapati ada yang saya keluar daripada Scopus dan Web of Science sebanyak 71 kalau saya tak silap ketika itu. Tetapi daripada ke-71 itu kami tidak jumpa satu pun yang solid untuk melihat inventory berikut. Kebanyakan bercerita tentang bagaimana kepimpinan autentik terhadap pencapaian kompetensi guru dan sebagainya. So kita tidak tahu. Jadi dengan inventory ni kita boleh menilai, dan hasilnya boleh menilai sebagai contoh lah kan. Jika pengetua itu lemah dalam konteks insaniah, so ada ruang untuk dia memperbaiki gaya kepimpinan di sekolah tersebut. Terima kasih. Saja. Terima kasih Prof. Menarik bagaimana tercetusnya idea ini demi kepimpinan yang berkualiti lah kita kata dalam kalangan PGB, pengetua dan guru besar. Jadi soalan yang kedua sesuai sangatlah saya tanyakan kepada Tuan Kamaruzaman. Tuan, setelah terhasilnya inventory ni, kita tengok ada 3 dimensi utama dalam inventory tersebut. Jadi pada pandangan Tuan, bagaimanakah Tuan dapat menggunakan ataupun mengimplikasikan hasil penyelidikan tersebut dalam melahirkan pemimpin sekolah yang berkualiti? Okey, terima kasih kepada Dr. Moderator. Hasil daripada penyelidikan yang kita buat terhadap 478 orang pengetua dan guru besar di negeri Terengganu terhadap 3 aspek lah, 3 domain yang utama sebagaimana yang disebutkan oleh doktor. Dan kita dapati hasil-hasil dapatan yang kita dapat sangat-sangat membantulah. Sebab hasil dapatan yang kita dapat, dia dapat mengukur yang pertama ialah perbezaan dalam 3 aspek itu terhadap umur, jantina, pengetua dan guru besar sendiri, serta pengetua dan guru besar yang mempunyai MPQL dan juga tidak mempunyai MPQL. Dapatan-dapatan itu yang kita guna, terutama saya di PPD, yang pertama sekali ialah semasa untuk kita grooming lah sebagai pemimpin pelapis, kita dapati agak mudah bagi kita untuk memilih siapa, sama ada yang berumur, yang muda, lelaki, perempuan, dan juga pelbagai aspek lagi lah. Jadi itu yang pertama sekali memudahkan untuk PPD lah untuk grooming. Yang kedua, hasil daripada dapatan kajian yang dibuat ini menyebabkan kita melihat dalam 3 aspek yang dikaji itu terdapat ada yang kekuatan dan ada kelemahan. Dari perkara-perkara itu menyebabkan kita boleh merangka dari segi aktiviti ke kursus ke apa-apa saja program pembangunan pengupayaan dalam kalangan guru besar dan juga pengetua lah.
Itu perkara yang pertama. Secara tidak sedar, kita dapati kajian ini juga kita dapat melihat dari segi aspek yang pertama ialah kepimpinan pengetua itu sendiri dengan guru besar, yang kedua ialah dari segi personality, dan yang ketiga ialah insaniah. 3 aspek itu kita boleh melihat terutamanya ialah kekuatan dan kelemahan di antara yang jelasnya ialah di antara kepimpinan perempuan dan juga kepimpinan lelaki. Daripada 2 kepimpinan itu ada yang lebih, ada yang kurang. Kelemahan itu seperti yang saya ceritakan tadi, maknanya fokus kepada latihan yang berikutnya kepada guru besar dan juga pengetua lelaki dan perempuan ini. Sebenarnya kita boleh fokus dan lebih tepat, bukan kita ambil random saja untuk mengadakan latihan dan sebagainya. Secara tak langsung juga daripada kajian ni kita boleh melihat kefahaman sebenarnya guru besar dan juga pengetua ni terhadap pelaksanaan dasar-dasar kerajaan, terutama yang jelas dalam kajian ini ialah juga melibatkan TS25. Setakat mana kita melihat mereka ini berupaya membawa hasrat kerajaan itu. Dan yang kedua, kita dapat melihat bagaimana mereka menggunakan dialog prestasi untuk membangunkan organisasi. Seandainya ada dapatan-dapatan data dan sebagainya yang ada, yang boleh mereka gunakan untuk mengadakan dialog prestasi, dan akhirnya daripada hasil daripada dialog prestasi yang wujud itu, maka akan terhasilnya PLC. Jadi jelas menunjukkan bahawa inventory yang kita hasilkan ini sangat-sangat bergunalah untuk memastikan. Dan apabila semasa berlaku pengetua pencen dan sebagainya, guru besar pencen, jadi kita dapati dapatan-dapatan ini kita boleh gunakan kesesuaian untuk penempatan pengetua dan guru besar, supaya sekolah yang kita letak itu sebenarnya sekolah yang tepat untuk nak memastikan bahawa kepimpinan terutama di daerah Marang ini dapat kita laksanakan dengan lebih baiklah. Berbalik kepada jawapan Tuan tadi berkaitan dapatan, agak menarik bila saya dengar tadi dapatan yang menunjukkan terdapat perbezaan kepimpinan antara lelaki dan perempuan dalam menguruskan, terutamanya fokus kepada latihan lah. So bagaimana PPD, khususnya PPD mengatur latihan tu menggunakan inventory bila terdapat perbezaan kepimpinan lelaki dan perempuan tu? Adakah latihan yang dijalankan tu berbeza mengikut gender? Okey, kalau kita lihat dalam kajian yang kita buat, perbezaan yang sangat ketara ialah dari segi personality. Strategi kita nampak tidak berlaku perbezaan sangat. Begitu juga dengan insaniah. Jadi yang jelas berlaku perbezaan yang sangat ketara dalam kajian kita ialah dari segi personality. Kalau dalam buku ni kita lihat bahawasanya ialah bilangan item yang ke-6 terhadap soalan nombor 20, iaitu berkaitan dengan kepuasan kerja, kecerdasan emosi, daya tahan CPD, kecerdasan spiritual, rendah diri, manakala aspek budi, saya baca satu ni, bertanggungjawab, tindakan tepat dan berkesan, budaya penyayang, keadilan, kesamarataan, sikap terbuka, kebajikan, pengurusan masa, legasi, X+, tunjuk cara, kecemerlangan dan kebajikan, lebih kepada pengetua perempuan. Lebih kepada pengetua perempuan berbanding pada pengetua lelaki. Jadi kalau kita lihat daripada dapatan itu, kita melihat budaya sekolah, etos sekolah. Kalau perkara-perkara itu sangat-sangat cenderung untuk pengetua perempuan, maka kita akan letakkan pengetua perempuan lah. Mungkin dapatan-dapatan itu juga hasil daripada dapatan yang kita buat kajian, mungkin daripada pemerhatian juga selepas kajian. Kesesuaian itu mungkin kita boleh gunakan lah untuk penempatan pengetua. Itu yang kita laksanakan di peringkat PPD. Baik, terima kasih Tuan. Berbalik kepada Prof.
Okey, soalan seterusnya kita lihat impak yang agak menarik lah, terutama dalam perancangan, penempatan dan latihan PGB lah melalui pembangunan inventory ini. Jadi pada pandangan Prof, bagaimanakah hasil atau pendapatan daripada kajian ini boleh dijadikan sebagai rujukan kepada pemegang taruh, khususnya pembuat dasar, seterusnya kepada sebagai sokongan lah kepada peranan IAB sebagai pusat kecemerlangan kepimpinan pendidikan. Ya, baik, terima kasih Doktor. Sebagaimana yang saya nyatakan sebelum ni, inventory ni bukan dibina, orang Terengganu kata bukan bina saja-saja. Kita berasaskan teori, model dan berbagai proses-proses yang tentu. Jadi secara tidak langsung inventory ini sangat berguna lah, bukan hanya kepada IAB dan juga badan-badan lain dalam KPM. Mungkin juga boleh digunakan juga bukan sekadar pengetua dan guru besar, tetapi dalam kalangan guru dan sebagainya. Cuma kita perlu sedikit modifikasi lah kan. So dalam konteks IAB, kita melihat apakah kesignifikan inventory ini dalam konteks membantu ataupun memperkukuhkan lagi program-program IAB dan sebagainya. Yang pertama, sebagaimana saya sebut tadi, inventory ini kukuh disebabkan kita berbina berasaskan teori, model dan sebagainya. Dan yang keduanya adalah data yang kami kutip ni bukannya kata data kutip untuk buat paper je, pergi masuk. Kita mengambil masa yang panjang lah. Rasanya lebih 1 tahun kan, Tuan Kazek, lebih 1 tahun dan hampir 2 tahun untuk menyiapkan segala proses. Apabila dia menjadi proses yang panjang, maka berlakulah sebagaimana disebut oleh Tuan KZ tadi, ada proses monitoringnya, pemerhatian dan sebagainya, menyebabkan inventory ini bagi kami lah, bukan kata nak puji kami, bagi kami ini adalah satu yang terbaik untuk terutama JPN Terengganu sebagai satu orang kata mekanisme dalam pelatihan pengetua sebagaimana disebut tadi. Dan pihak IAB juga bukan dalam konteks itu saja, saya rasa boleh menggunakan inventory ini untuk melihat sejauh manakah kompetensi pengetua-pengetua atau guru besar yang lahir daripada program NPQEL. Sebab dalam inventory ni kami jelas terdapat perbezaan, apabila dapatan tu terdapat perbezaan dari segi kepimpinan pengetua yang ada NPQEL dan yang tidak ada NPQEL. Ada juga pengetua yang sebelum tu yang ada NPQH. So dapatan kami juga ada juga perbezaan-perbezaan. So saya rasa inventory ini dalam konteks mengukur, menilai itu agak boleh dikatakan menyeluruh lah, berkaitan dengan personality dan sebagainya yang telah kita buat. Yang ketiga, kita hanya bercakap tentang pengetua A macam ni, pengetua B macam ni. Oh, pengetua sekolah ni hebat, guru besar sekolah ni, guru besar sekolah ni tak berapa baik dari segi. Tapi apa bukti kita dari segi penyeliaan laporan? So melalui inventory ini kita boleh buat satu pelaporan yang tepat. Kita tidak bercakap kosong berdasarkan just observation, pegawai PPD pergi sekolah ke, SIP pergi sekolah ke, ataupun Nazir pergi sekolah, bercakap macam itu saja dan buat laporan. Tapi melalui inventory ini kita mendapat satu keputusan, satu dapatan yang kita boleh buat satu pelaporan. Bukan itu saja, boleh tulis lagi paper dan juga sebagai contoh. Daripada ni kita boleh pasukan JPN dapat tulis buku inventory kepimpinan itu sendiri. So apa yang nak saya tekan di sini adalah kita boleh menghasilkan sesuatu yang lebih lagi daripada pemantauan dan sebagainya, yang boleh menjadi sumber rujukan. So saya rasa kalau benda ni dapat diaplikasikan sama ada di peringkat sekolah negeri ataupun IAB sendiri, dia akan menambah lagi sebagai bahan bacaan sebagai pusat rujukan, ABC sebagai pusat rujukan kepimpinan. Kalau boleh di Malaysia ni jangan ceritalah nama IAB ni kan, memang melahirkan ni. Seterusnya penerbitan saya sudah sebut tadi, jangan jadi
selain itu juga kita boleh memantau melalui Eventrade ini, kita boleh juga memantau bukan setakat kerja buat oleh PGB, tapi mungkin sebarang program-program yang dianjurkan. Dan dalam konteks IAB, saya rasa dalam konteks pembangunan latihan-latihan menambah baik latihan-latihan yang dibekalkan oleh AB yang sedia ada, ataupun merangka satu modul-modul lain melalui ini. Mungkin tadi disebut pengetua perempuan dan pengetua lelaki ada perbezaan, personalitinya, insaniahnya, apa lagi yang disebut tadi, budinya. Sebagaimana kita nak cater benda tu dalam modul-modul latihan. Mungkin bagi pandangan saya sebagai salah seorang rakan penyelidik dalam tim ini, saya rasa Eventrade ini sangat bergunalah kepada IAB untuk meningkatkan lagi kursus-kursus untuk bukan setakat NPKL, tapi kursus-kursus lanjutan kepada pengetua dan guru besar. Dan mungkin kalau peranan IAB itu boleh diluaskan lagi kepada middle leader dan sebagainya. Saya rasa itu. Jadi dalam erti kata lain, pengukuhan dan kerjasama antara kalau katakan JPN Terengganu lah yang berperkenalkan Eventrade ini pun boleh ditingkatkan lagi. Okay, saya rasa itu saja pandangan saya untuk yang ini. Soalan yang kedua ni. Okey, baik, terima kasih Prof. Berbalik kepada Tuan Kamaruzzaman. Okey, kita dengar ulasan daripada Prof tadi berkaitan dengan penyelidikan ni dapat dikembangkan lagi. Okey, dapat dihasilkan lagi menjadi sesuatu yang lebih jauh lah. Maksudnya ada kajian lanjutan mungkin. Jadi pada pandangan Tuan, okey, kalau kita tengok sekarang ni, Kompas menunjukkan penyelidikan dalam kalangan PGB. Data Kompas menunjukkan pelibatan PGB dalam penyelidikan agak kritikal, agak rendah. Jadi bagaimanakah kajian yang telah dijalankan oleh Tuan dan rakan-rakan penyelidik ini dapat menyemarakkan lagi, kita kata menyemarakkan lagi bidang penyelidikan ni dalam kalangan PGB di sekolah? Okey, terima kasih sekali lagi Dr. Moderator. Okey, kita sebenarnya kajian ni bukan nak menyaingi Kompas sebenarnya. Tak, maksudnya semangat membuat penyelidikan tu, kita nampak impak dia, macam mana peranan kita. Saya faham. Okey, konteks kajian ni sebenarnya untuk Terengganu. Asasnya untuk Terengganu. Kita lihat, kita sebenarnya asasnya ialah kita nak ketahui gender pemimpin, umur pemimpin, selepas tu yang telah dilatih oleh IAB dan yang bukan dilatih oleh IAB dalam konteks MPQEL lah. Selepas tu kita nak melihat juga di antara guru besar dan juga pengetua. Jadi sebenarnya kajian ini yang kita buat ni sebenarnya untuk empirical kita je. Dalam dasar dan amalan kepimpinan pendidikan, itu sebenarnya asas kita. Daripada asas itu, kita sebenarnya untuk nak melihat yang pertama ialah kita ada data saintifik. Sebab yang menyatakan ada tak kolerasi di antara kepimpinan dengan keputusan peperiksaan. Sebab kita nak kaji di situ sebenarnya. Jadi kalau kita lihat, betul lah kepimpinan ini boleh mempengaruhi kualiti di sekolah itu. Jadi data-data ini yang kita boleh gunakan untuk memastikan berlaku keberkesanan kepimpinan itu dengan keputusan. Jadi walaupun kita tengok data-data yang sebelum ini dikatakan bahawa dari segi standard 1 nampak tinggi, tetapi standard dulu 4, standard 5 rendah. Tetapi kajian yang kita buat ini membuktikan bahawa ada kolerasi sebenarnya di antara kepimpinan itu dengan keputusan. Kualiti, sama ada kualiti dari segi kepimpinan, kualiti dari segi akademik, kualiti dari segi pengurusan dan kualiti lain. Jadi nak menunjukkan bahawa kita boleh menyangkal satu andaian bahawasanya sebelum ini antara standard 1 dengan standard 5
tidak berlaku kolerasi. Tapi kajian ini menunjukkan berlaku kolerasi. Yang kedua ialah dapatan ini boleh dijadikan asas rujukan untuk kita nak melihat sama ada IAB menggunakan kompas, dan berkemungkinan juga IAB boleh menggunakan data kajian ini untuk nak merangka strategi khusus dan juga apa-apa sahaja yang berkaitan dengan kepimpinan. Jadi IAB bukan setakat untuk kompas saja, tapi IAB ada data yang kedua untuk Terengganu. Itu satu benda yang menarik. Selepas ini mungkin IAB boleh melihat dapatan-dapatan ini untuk merangka khusus-khusus akan datang. Itu. Yang kedua, kita nak melihat juga daripada kajian ini, kita nak memastikan bahawa Terengganu ada model kepimpinan sendiri. Yang kita boleh wujudkan, dan kita tidak nak menyaingi siapa-siapa. Sekurang-kurangnya kita kata inilah model kepimpinan negeri Terengganu. Daripada hasil dapatan ini, itu yang kita harapkan. Dan juga ialah dapatan-dapatan itu kita nak memperkukuhkan lagi intervensi di peringkat dalaman, sama ada di PPD dan juga di peringkat JPN. Tidak semua kursus dan juga apa-apa sahaja kita serahkan pada IAB. Dan konteks sekarang juga IAB tak boleh ambil semua, tak boleh laksanakan semua, sebab IAB melibatkan seluruh negara. Tapi dengan ada dapatan ini menyebabkan kita boleh melaksanakan, kita boleh merancang untuk kita nak mengenal pasti mana-mana lagi yang mungkin tidak boleh dilaksanakan di IAB, kita boleh laksanakan di CPN dan juga boleh dilaksanakan di peringkat PPD. Itu harapan kita hasil daripada inventory ini. Dan selain hasil juga kita boleh menyebabkan kita boleh melihat sebenarnya matlamat pendidikan yang hendak dibawa oleh kerajaan sekarang, kerajaan Madani sekarang ni, dan kita dapati benda yang kita buat ni memang dah sesuai. Dia tidak lari daripada asas inline berada pada landasan yang betul. Sedangkan pada masa yang kita buat itu belum kerajaan Madani lagi. Belum wujud lagi. Tapi perkara ini nak menunjukkan bahawa apa yang kita fikirkan sekarang ini terbukti bahawa itulah yang difikirkan oleh kerajaan juga. Jadi kita telah melangkaui satu tempoh masa ke hadapan lah. Jadi itulah yang kita harapkan, yang kita dapat hasil daripada penyelidikan ini. Okey, kita berbalik kepada Prof. Okey, soalan tentang inventory lagi. Okey, pada pandangan Prof, bagaimanakah kajian inventory ini boleh menyumbang kepada educational leadership and management? Okey, dalam memperkukuhkan kompetensi pengetua dan guru besar. Okey, terima kasih Dr. Fairuz selaku moderator pada kali ini. Soalan ni menariklah sebab dia memang berkait rapat dengan inventory yang dibina oleh kami pasukan JPN Terengganu, dan juga berkait rapat dengan fungsi ataupun peranan IAB itu sendiri sebagai, kalau saya nak, mungkin istilah saya betul atau silap, ataupun silap tak pastilah kan, sebagai pusat kecemerlangan melahirkan pemimpin pendidikan yang berprestasi tinggi sebagaimana dihasratkan dalam PPPM 2013-2025. Walaupun 2025 tahun ini berakhir, tapi klausa berprestasi tinggi itu bagi saya agak memberi satu makna yang sangat besar dalam konteks kepimpinan yang dimainkan peranan besarnya oleh IAB lah. So berbalik kepada inventory ni, saya boleh katakan inventory ini boleh dikatakan sebagai satu alat ukur yang standard. Maknanya mungkin tujuan asal kami untuk membina untuk apa kita sebut dalam kalangan pengetua guru besar negeri Terengganu saja, tapi hasil dapatan tu saya rasakan dia boleh jadi satu alat ukur yang standard untuk mengukur, yang IAB boleh gunakan untuk mengukur kepimpinan PGB di negeri-negeri lain contohnya lah. Sebab apa? Sebab proses penyerahan solidik itu melalui satu proses yang agak panjang, dan dari data statistik yang menunjukkan dia adalah
konsistensinya agak tinggi. Mana soalan tu dari segi ketekalan soalan tu, maknanya pengetua Terengganu jawab A, mungkin pengetua Johor pun benda yang sama akan menjawab ataupun memahami soalan tersebut. Yang kedua, saya dah sebut tadi tentang pembangunan modul dan reka bentuk. Cuma saya tegaskan di sini dapatan-dapatan daripada inventory ini boleh sekali lagi IAB merangka satu modul khusus atau latihan fokus straightforward tu kepada bagaimana pembangunan leadership itu sendiri. Personality. Bukan saya nak katakan personality PGB sekarang tak bagus dan sebagainya. Cuma macam saya sebut yang peringkat awal tadi, bila pengetua menilai guna inventory itu, dia akan dapat data. Contoh, personalitinya agak turun. So bagaimana dia dari segi diri sendiri nak merangka, dan dalam konteks yang lebih luas dapatan keseluruhan perkatakan PGB di Malaysia, kita boleh merancanglah satu modul bukan 4x4, 1x1 lah, membangunkan modul personality, modul kemahiran insaniah dan sebagainya lah. So bagaimana yang Tuan KZ kata tadi, dari segi strategi dapatan kami tidak menunjukkan satu masalah yang sangat besar lah. Cuma dapatan dari segi domain-domain lain atau konstruk lain. Yang kedua, inventory ni bagi saya dia boleh menyokong IAB dalam meladikan, saya ulang lagi sekali, adalah pusat rujukan bukan setakat di peringkat nasional tetapi peringkat antarabangsa. Mungkin kalau IAB dah ada inventory lain sebelum ini, mungkin boleh melihat bagaimana kita nak mengantarabangsakan. Bagaimana Philip Hellinger boleh mengantarabangsakan soal selidik kepimpinan instruksional, bagaimana Walumba boleh mengantarabangsakan kepimpinan autentik dan sebagainya. Okey. So jadi dengan inventory ni saya rasa berdasarkan laporan dan sebagainya boleh membantu IAB meningkatkan lagi visibility di peringkat antarabangsa. Dan seterusnya, apa yang penting sekali, inventory ini adalah sebagai satu alat refleksi kendiri PGB. So mungkin dalam modul-modul latihan MPKL ataupun pengetua yang in service bagi khusus, kita boleh edarkan inventory ini untuk melihat sejauh manakah dari segi kompetensi kepimpinan mereka, yang mana mereka bila dapat result mereka boleh nilai sendiri ruang mana yang perlu ditambah baik dan sebagainya. Dan apa yang lebih penting, saya sebut lagi sekali, bagaimana inventory ini sebolehnya dan mampu mengangkatkan sekali lagi martabat IAB ni. IAB sebenarnya dah terkenal. Hari itu saya ke Manila, ada Dr. Jason dari New Zealand, saya lupa universiti, kami berbincang dan dia tahu tentang IAB. Dia buka tab, dia tunjuk, oh ni IAB is the good center. So sudah terkenal sebenarnya. Sebab kami ada persidangan sikitlah di Manila, diwakili oleh universiti-universiti yang ada fakulti pendidikan di ASEAN. So maknanya sudah terkenal. So perlu top up lagi dengan apa-apa yang boleh meningkatkan lagi visibility di peringkat antarabangsa, dan salah satunya melalui dapatan-dapatan daripada inventory kajian kepimpinan ini. Saya kata itu sahaja menjawab ataupun perlu sangat menjawab tu, Doktor. Okey, terima kasih Prof. Okay, ini adalah soalan kita yang terakhir lah untuk Tuan Kamarul Zaman. Okay, apakah yang rumusan yang dapat Tuan simpulkan tentang kepentingan penyelidikan dan bagaimana peranan kita sebagai peranan Tuan sebagai kita kata penaung lah dalam pengurusan tertinggi di kementerian dalam membudayakan penyelidikan untuk meningkatkan kualiti pendidikan di Malaysia. Okey, terima kasih sekali lagi Dr. Moderator. Sebenarnya
apabila kita bukukan inventari kepimpinan ini, dia dah menjadi satu contoh khususnya untuk kepimpinan pendidikan Terengganu. Jadi kalau sebelum ni kita dapati tidak ada inventari, tidak ada penyelidikan yang kita patentkan, yang kita cetak dan sebagainya. Mungkin itu yang ada hak orang lain. Tapi apabila ada hasil hak milik Terengganu, ini sebagai satu asas untuk kita nak meningkatkan penyelidikan dalam kalangan kepimpinan pendidikan di negeri Terengganu. Dari contoh, selepas itu kita bukan berhenti di sini saja. Kita telah edarkan buku inventari ini ke seluruh pengetua dan guru besar di negeri Terengganu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita ada sesi perbincangan, diskusi, dapatan-dapatan. Kerana kita dapati semua bila masuk ke sekolah tak semestinya orang baca. Tapi diskusi, perbincangan, bual bicara tentang inventari kepimpinan ini menyebabkan dapatan-dapatan lain, perkara-perkara lain boleh kita lakukan. Terutama ialah untuk penyelidikan akan datang. Sebab kita tidak nak terhenti di sini sahaja. Mungkin dapatan-dapatan lain, kesinambungan kajian yang dibuat sekarang, mungkin yang dibuat ini mungkin suatu masa lagi tidak relevan. Dan kita mungkin juga boleh kepada nak melihat, kalau tadi 3 asas perkara, mungkin 3 perkara itu ada tak hubungan dengan faktor-faktor lain. Yang mungkin yang pertama tentang motivasi. Kepimpinan inventari yang kita dapat, adakah dia kolerasi dengan motivasi, iklim sekolah, inovasi pengajaran dan juga pencapaian murid. Jadi kalau kita hentikan di sini, maka dia tidak berlaku satu fenomena yang merebak dah. Jadi asas telah ada dan gerakan-gerakan telah pun ada, dan secara tak langsung hasrat kerajaan untuk nak memastikan berlaku pengayaan ilmu dalam kalangan kepimpinan sudah kita nampak di Terengganu dan juga di Malaysia inilah. Sebab IEB sekarang ni pun begitu hebat dengan gerakan-gerakan bagi nak memastikan pemimpin kita, terutama pemimpin pendidikan ni antara pemimpin pendidikan yang terbaik lah, sama ada di Malaysia ataupun di peringkat dunia, seperti yang doktor sebut. Dan asas kepada ini, maka insya-Allah saya nampak gerakan di Terengganu ini bukan kata pembentangan ini saja. Kita dah mula pembentangan dalam kalangan PGB itu sendiri, dalam kalangan penolong kanan tingkatan 6, dalam kalangan middle leader, dalam kalangan guru besar. Bukan setakat prime saja tak. Ini pembentangan dan ini adalah telah menjadi satu budaya. Dan kita berharap hasil gerakan ini berlaku secara berterusan, dan ini adalah merupakan titik mula yang sangat-sangat kita anggap luar biasa dalam nak memastikan budaya penyelidikan di dalam kalangan guru besar dan juga pengetua menjadi satu perkara yang sangat-sangat penting. Okey, terima kasih Tuan. Saya tergamam dengan memartabatkan ataupun meningkatkan kualiti pemimpin kita, pemimpin sekolah, pemimpin pendidikan. Bukan sahaja dalam peringkat kebangsaan negara, tapi dalam peringkat global melalui penyelidikan. Okey, bagaimana pula dengan pandangan Prof? Okey, terima kasih Pak Moderator. Mungkin dalam konteks di sekolah lah kan. Sebab kalau di universiti kami dah jadi makanan. Alright, okey. Saya ingin flashback, imbas balik apa yang berlaku di Terengganu. Sebenarnya budaya pendidikan dalam konteks di negeri Terengganu ni bukan benda baru lah.
Bila saya balik ke Terengganu, bertugas Terengganu pada 2009, sekejap tu saya dah dipanggil menyertai yang kita panggil akram penyelidikan. Betul? Akram, betul. Akram penyelidikan pada tahun 2009. Dan benda tu terus terang saya cakap sangat asing bagi saya ketika itu, sebab tidak dibiasakan dengan budaya-budaya macam tu. Jadi untuk memudayakan penyelidikan, pada pendapat saya yang pertama adalah pihak pengurusan tertinggi perlu menggerakkan. Okey. Dan alhamdulillah di Terengganu ketika itu pihak pengurusan tertinggi, maksud saya pengarah ketua sektor dan sebagainya, sangat kata apa Tuan KZ nak beri istilah apa, sangat menyokong dan untuk memberi ruang kepada guru-guru pendidikan. Dan juga selain itu peranan PPD, SIP, SIC dan pengetua guru besar itu sendiri, bagaimana nak memudayakan pendidikan. Dan dalam konteks yang lebih luas, agensi-agensi lain, maksud saya dari segi kementerian, bukan agensi lain, maksudnya kementerian dan sebagainya, IAB dan sebagainya, perlu melihat bagaimana untuk jadikan penyelidikan ini sebagai satu budaya. Sebagaimana saya cakap tadi, kita tidak perlu bercakap kosong tanpa hasil melalui pendidikan. Dan pengalaman saya sendiri, bagaimana ini secara personal, saya cuba untuk membudayakan pendidikan kepada pengetua saya dulu ketika itu. Saya menulis ke cikgu PPD Besuk, Cikgu Zahari ni adalah pengetua di kami, kemudian pindah ke Besuk. Bagaimana saya membawa dia untuk menulis, membentangkan kertas kerja sampai ke peringkat antarabangsa. So salah satunya adalah selain daripada JPN dan sebagainya, cikgu-cikgu sendiri yang ada di sekolah tu sendiri perlu menggerakkan juga yang berpengalaman, berpengetahuan dan sebagainya. Dan saya yakin semua guru boleh, sebab dia melalui proses di universiti dan sebagainya. Tapi yang lebih penting adalah sokongan daripada pengurusan tertinggi dan sebagainya. Dan Terengganu alhamdulillah macam-macam ada kolegium lah, seminar lah, kajian tindakan tu jangan ceritalah, kajian inovasi lah dan sebagainya. Dan saya cuba rumuskan di sini bagi memperkasakan penyelidikan, sokongan padu daripada ketua jabatan sangat penting. Di samping kalau dapat sokongan dari segi keuangan tu, maknanya itu bonus lah, lebih baik. Tapi alhamdulillah setakat saya di Terengganu, walaupun ketika itu bajet pun tak berapa, tapi kita dapat menjayakan. Bukan satu, semasa saya di Terengganu dalam lebih kurang 9 tahun, kita ada 2 kajian yang besar. Yang pertama kajian streaming kelas. Dan ini antara panel ahli penyelidik. Dan yang kedua yang inilah. Dan itulah saya rasa peranan yang dimainkan oleh ketua jabatan atau pihak-pihak pengurusan tertinggi itu sangat penting supaya kita dapat sokongan. Cikgu ni sentiasa berkorban lah. Bila disokong tu, dia punya motivate tu sangat tinggi. Itu pandangan saya. Okey. Saya nak tambah sikit yang doktor ni. Sebab kita nampak ruang yang disediakan oleh IAB untuk nak membentangkan ke peringkat antarabangsa, bagi kami di Terengganu tak banyak. Kalau hantar wakil pun tak banyak. Tapi rakan strategik yang ada di Terengganu, terutama IPG Datuk Razali Ismail, setiap tahun dia menganjurkan, dia dah nampak potensi yang ada dalam kalangan guru-guru kita, dia menganjurkan setiap tahun pembentangan hasil penyelidikan peringkat antarabangsa. Tahun ini 43 pasukan daripada Marang telah menghantar. Semarang sahaja. Kita ada juga kita ada juga daripada rakan strategik lain, iaitu universiti termasuk yang Dr. Yusri semalam lah, iaitu UNT, lepas tu Universiti Malaysia Terengganu, yang sentiasa menyokong kita untuk menyediakan platform untuk pembentangan peringkat antarabangsa. Sekarang ni kita tidak menang tangan dah, semua dah ada platform-platform. Selain itu kita nampak sekolah pun
sekarang dengan adanya pembentangan secara webinar, online dan sebagainya, banyak pembentangan peringkat antarabangsa ini berlaku dengan begitu hebatlah. Sama ada di Marang ataupun di negeri Terengganu, dan di Marang juga ada kelas digital dan sebagainya. Jadi dengan ada smart TV dan sebagainya, jadi kita insya-Allah selepas ini makin semarak lagi. Contoh dah ada, dapatan dah ada, penggerak dah ada, fasiliti dah ada, tunggu masa sahaja. Model pun dah ada. Tunggu masa sahaja untuk kita semarakkan lagi. Dan pengarah kita yang baru juga ada menekankan aspek digital ini untuk diletakkan di hadapan, terutama dalam semua aspek lah. Jadi insya-Allah bertepatanlah perbincangan kita hari ini dengan kehendak tuan pengarah kita. Kalau saya boleh tambah sikit lagi, terlupa. Satu lagi saya melihat untuk memperkasakan pendidikan selain peranan dimainkan oleh IAB, JPN Terengganu Rakan Strategik sendiri, dan saya rasa JPN ataupun PPD perlu mengambil peluang. Sebab di Terengganu saja yang saya tahu ramai dah guru besar, ada dah guru besar dan pengetua yang lulusan doktorat, apalagi di negeri-negeri lain. So ambil peluang mereka untuk membimbing cikgu-cikgu dalam apa ni, merangka satu apa orang kata program-program pendidikan dari segi apa ni, bukan kelas lah kot, bengkel-bengkel dan sebagainya, bengkel penyelidikan, bengkel analisis data. Kadang-kadang kita, sebagai saya kata dululah 2009 itu bila saya join tu, saya pun taklah buta sangat, tapi dah bila dah belajar dah tak apply, dia akan lupa. So saya rasa di Kuala Terengganu, guru besar Bukit Besar di Dungun ada Dr. Saidi di mana? Ulu Terengganu untuk di negeri Terengganu. Yang saya tahu ada 2-3 orang lah yang guru besar dan pengetua yang ada doktorat, yang perlu diperkasakan dia punya peranan tu, skill dia, knowledge dia dan sebagainya. Dan bukan setakat di Terengganu, malah mungkin boleh diperkasakan di seluruh Malaysia. Ini mungkin sebagai satu cadangan jugalah. Okey, terima kasih Prof. Okey, kita sampailah ke penutup. Sebelum kita menutup tirai webinar kita pada pagi ini, mungkin sepatah dua kata sebagai rumusan lah daripada Tuan PPD kita, Tuan Kamarul Zaman. Okey, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada IAB, terutama kepada pengarah IAB, Tuan AB Aziz, atas kesempatan yang diberikan kepada kita. Begitu juga dengan Tuan Roland, sama-sama SIP dulu dengan Tuan Roland. Ini adalah merupakan satu inisiatif yang sangat baik dan bagus dan sangat bermakna lah apabila IAB turun padang ke Terengganu untuk membincangkan di webinar penyelidikan ini. Dan usaha ini kita berharap ada kesinambungan pada masa akan datang. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak, IAB terbaik. Terima kasih Tuan. Prof, silakan. Okey, terima kasih. Saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada IAB kerana menjemput saya lah untuk sesi pada webinar kita pada kali ini. Dan saya tidak segan silu menjemput IAB untuk mengadakan sesi yang sama di Pusat Pengajian Pendidikan UUM. Okey. Mungkin kita boleh tengok kita boleh tengok dalam angle lain lah. Angle inovasi oleh pensyarah ke beberapa pembantu guru dan sebagainya. Dan sebenarnya IAB ni, walaupun saya bukan pemimpin, dekat di hati saya lah. Bermula pada tahun 2014 saya join seminar-seminar sehinggalah tahun ni maknanya dah 11 tahun. Sebab saya rasa di situlah satu pusat yang mana kita dapat bertemu, berjumpa dengan pemimpin-pemimpin sekolah di seluruh dunia. Dan terima kasih banyak IAB kerana banyak program untuk memperkasakan kepimpinan sekolah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan minta maaf lah ada yang tersasar sedikit daripada landasan perbincangan kita. Okey, terima kasih. Okey. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada yang berusaha, Prof. Madya Dr. Mat Rahimi bin Yusof,
juga kepada Yang Berusaha Tuan Kamarul Zaman bin Ismail atas perkongsian yang sangat hebat berkaitan tajuk webinar kita pada pagi ini, Inventory Kepimpinan Pengetua dan Guru Besar Penyelidikan untuk Pendidikan Berkualiti. Dengan itu, sekian dahulu. Terima kasih daripada kami. Kita telah sampai ke penghujung program webinar penyelidikan pada hari ini. Saya mewakili Jabatan Penyelidikan Pendidikan, Pusat Penyelidikan dan Penilaian, Institut Amiruddin Baki, Bandar Anstek ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua yang telah menjayakan webinar penyelidikan ini, terutamanya Yang Berusaha Dr. Rizwan bin Jantan, Ketua Pusat Penyelidikan dan Penilaian Institut Amiruddin Baki, Yang Berusaha Dr. Siti Fairuz binti Mursyid, Ketua Jabatan Penyelidikan Pendidikan, dan juga dua panel jemputan kita atas perkongsian ilmu pada pagi ini. Tidak lupa juga kepada pihak Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan SSTP Marang Terengganu yang telah banyak membantu dalam menjayakan webinar penyelidikan ini. Kepada semua penonton, jangan lupa untuk mengimbas kod QR atau klik pautan kehadiran pada ruangan di bawah ini. Sekian saja untuk webinar penyelidikan kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Semoga kita bertemu lagi dalam webinar pendidikan yang akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya.